kita cerita Azmin dulu kan. Alright, so kita cerita Azmin dahulu. Ada cerita bahawa ni bahawa Azmin memang ada beberapa perjumpaan dengan Anwar Ibrahim. Okay, yang itu kita dengar baru-baru ini pendedahan daripada Rafizi. Kalau sebelum Rafizi dedah tu, saya pernah cerita dalam live saya, kalau siapa yang ingat, tulis ingat, bahawa Azmin memang ada intention untuk take over Bersatu atas tujuan satu hari nanti untuk bergabung dengan PKR. Okay, that was the intention. So, dan saya rasa, walaupun dalam keadaan sekarang ini, macam mana yang Azmin buat, I have to put my respect kepada Azmin lah. Macam mana dia berani mengambil tindakan, dia buang timbalan, dia pecat pengasas, dia gantung orang, dia ambil tindakan yang sangat drastik. So that one I have to salute dia lah. Memang saya salute kepada Azmin dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. So sekarang ini 99% Bersatu sudah dikuasai oleh geng-geng kartel. Okay, geng-geng kartel. Dan Azmin tahu kalau sekiranya dia mengambil alih Bersatu selepas ini, Bersatu PAS takkan nak bersatu. Okay, simple reason je, kerana Azmin ni ada masalah semburit. Itu saja. Kan, antara lain lah. Azmin ada masalah semburit, lepas tu Hilman ada masalah rogol, Muhyiddin Yassin ada masalah jenayah, kena dakwa, terima duit rasuah dan sebagainya. So mereka ni adalah kluster moral yang menjadi masalah kepada PAS. So PAS di dalam keadaan sekarang ini bersedia untuk mencari alternatif. Dia sekarang ni revising the strategy. Kerana itu membawa kepada poin saya yang kedua, iaitu PAS sekarang ini dan dengan UMNO, in fact dalam sehari dua ni ada perbincangan untuk mewujudkan kembali Muafakat Nasional 2.0 di atas jambatan yang dibina oleh Hamzah Zainuddin. Okay, so PAS dia boleh je, sanggup je untuk dia nak bersama dengan, sama ada dengan Perikatan Nasional membentuk Muafakat Nasional, ataupun dia akan tinggalkan Bersatu, tinggalkan Perikatan Nasional untuk membentuk Muafakat Nasional. So sekarang ni perbincangan at the macam mana kata, at the level of pada peringkat pertengahan sekarang ni, pada peringkat pertengahan. Tinggal sekarang ini Haji Hadi setuju je. Tinggal Haji Hadi setuju, Zahid tak ada masalah. Dengan cerita Zahid tak ada masalah. Of course Hamzah Zainuddin tidak ada masalah, Zahid tidak ada masalah, tetapi dengan syarat, ada beberapa syarat lah dikemukakan. Antaranya adalah dia jadi Perdana Menteri lah. Dan PAS sedang menunggu green light daripada Haji Hadi. Okay. And that is why kenapa kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini kan, bila diletakkan Hamzah Zainuddin, Samsuri sebagai pengurusi PN, kemudian Haji Hadi mengemukakan pandangan bahawa kita tak perlu ganti ketua pembangkang kerana kita nak fokus kepada rakyat. Kalau tuan-tuan perasan, kenapa dia kata kita tak perlu tukar ketua pembangkang kerana kita nak fokus pada rakyat? Adakah jadi ketua pembangkang itu tidak fokus kepada rakyat? Betul? Itu sebenarnya adalah alasan kerana dia nak mengekalkan Hamzah sebagai ketua pembangkang. Okay, they might change lah lepas ini kalau sekiranya tuan-tuan tengok parameter ataupun tuan-tuan tengok clue ini. Kalau Hamzah digugurkan daripada ketua pembangkang, bermakna perbincangan itu peringkat Haji Hadi gagal. Okay, peringkat Haji Hadi gagal. Alright. Tapi kalau sekiranya Hamzah masih dikekalkan sebagai ketua pembangkang, bermakna raut ataupun jalan ke arah pembentukan Muafakat Nasional itu sekarang ini semakin cerah lah. Itu dia punya indikator dia. Kerana itu kalau kita tengok, kenapa apa masalahnya, bagi je lah pada Samsuri itu jadi ketua pembangkang. Isunya kalau dia jadi ketua pembangkang, tuan-tuan, dia katakanlah dia jadi ketua pembangkang, kemudian nak tukar balik kepada Hamzah Zainuddin, kalau sekiranya Muafakat Nasional itu berlaku, itu akan agak payah lah. Dalam keadaan sekarang ni macam nak kena buang, lepas tu masuk balik, kena buang, masuk balik. Jadi macam tak konsisten. Macam mana yang berlaku kepada Bersatu lah sekarang ni kan. Kejap-kejap letak jawatan Muhyiddin Yassin, lepas tu masuk pula menghadiri pula mesyuarat. Lepas dah menghadiri mesyuarat, selepas itu tiba-tiba dilantik pula, setuju pula Samsuri dilantik. Dia pula timbalan kepada pengurusi PN. So jadinya macam tu lah. Dia jadi something yang mainan, something yang apa orang kata tak serius dan sebagainya kan. Okay, fine.
So Hamzah dekat situ, Hamzah akan menjadi the bridge. Hamzah has always been the bridge. Kalau tuan-tuan ingat tahun 2020 dahulu, sewaktu perbincangan di kejatuhan kerajaan Sabah, Hamzah Zainuddin lah the bridge. Sewaktu parti ahli-ahli parlimen dan juga DUN Sabah dan juga ahli parlimen seluruh Malaysia masa itu sedang negotiation, berunding nak lompat tak lompat, Hamzah is the man, adalah the bridge, adalah perekat dan penyambung di antara semua ahli-ahli parlimen ini. Kan? Dia pergi ke Sabah, kelihatan Sabah, tak lama lepas itu tumbang kerajaan. Dia adalah someone yang resourceful and dia boleh negotiate, and ada orang percaya bahawa dia ada dana tersebut. Okay. So moving forward selepas ini, PAS tahu kalau sekiranya jadi pengurusi, kalau timbalannya adalah Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin ni bukan masalah kedekut nak bagi duit. Kita kena faham, akaun bersatu dia dah kena beku. Akaun bersatu kena beku, berkemungkinan akaun Muhyiddin Yassin pun dah kena beku. Kerana dia terlibat dengan rasuah tersebut. Berkemungkinan, saya bukan rasa berkemungkinan, memang akaun Muhyiddin Yassin dah kena beku. Kecuali mungkin gaji dia dan sebagainya. Tetapi whatever akaun yang dia ada dah kena freeze. Kalau tuan-tuan perasan, the only person yang tak ada apa-apa kes sekarang ni adalah Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin. Okey, Azmin ada kat situ. Lais, tapi macam saya kata tadi lah, PAS tak nak Azmin. Kan, PAS tak nak kepada Azmin Ali. Dia tak nak kepada Azmin Ali. Macam saya kata, kenapa Is? Tak, korang tengok komen orang PAS pada Anwar Ibrahim. Apa komen orang PAS pada Anwar Ibrahim? Liwat lah, main bontot lah, belakang lah. So bila dia nak angkat, kalau dia orang angkat Azmin Ali nanti, apa bezanya dengan dia angkat Anwar Ibrahim? Kan? Bukan saya nak tuduh kan, tapi ini kita kena faham dia optik. Kita kena faham dia punya apa orang kata permainan politik. Dan manusia ni dia permainan politik, dia bukan rasional tuan-tuan. Permainan politik manusia ni dia emotion. Manusia ni dia punya permainan politik dia adalah berdasarkan emosi, maki hamun, caci maki, dia macam tu lah. Dia akan mainlah isu tu, isu liwat, isu semburit, video kabur, benda tu akan keluar nanti. So dia tahu dia akan menanggung beban yang amat besar. Dia akan menanggung tekanan yang amat besar dalam nak lawan isu itu kalau Azmi diangkat jadi Perdana Menteri. Walaupun sebenarnya pada hakikat PAS tahu Azmi layak. PAS tahu Azmi layak diangkat menjadi Perdana Menteri sebenarnya. Okay. So because of that, they have to find another Prime Minister. Okay, kenapa kenapa tak lantik je Samsuri jadi Perdana Menteri melalui jalur PAS? Dia ada beberapa sebab. Sebab pertama saya kata PAS ni tak ada duit. PAS tak ada duit nak jadi Abang Long. Walaupun dia orang selama ni mengaku kitalah Abang Long, kita ketua. Dia orang tak ada duit tuan-tuan. Dia orang tak ada dana untuk nak yalah kalau dia jadi pengurusi, dia kena sediakan, dia kena fikir pasal dana, macam mana nak bagi pada counterparts, macam mana nak bagi pada kawan-kawan yang bertanding bersatu, gerakan parti India tu kan, MIPP, apalah dia punya parti tu kan. So dia orang ni lah yang akan kena cari duit, kena fikir. PAS tak ada that capacity, PAS tak ada that capability tuan-tuan. Samsuri tu GDP pun dia tak tahu apa benda. Kan dia keluarkan kenyataan pasal GDP pun dia tak faham apa. Kan Gross Domestic Product atau KDNK, keluaran dalam negara kasar pun dia tak faham. Dia memanglah ada PhD, tapi PhD dia bukan dalam ekonomi. PhD dia dalam aerospace. Dia tak belajar benda-benda ekonomi ni. Yalah, tak apalah, tak belajar tak apa. Tapi at least lantiklah orang yang bijak sikit. Janganlah lantik kaum keluarga untuk pegang jawatan tu. Lantiklah orang bijak sikit yang mungkin ada economic background, ada accounting and financing background, ada political science background untuk menasihati. Yalah, mungkin kita ni tak pandai semua. Tapi at least lantiklah benda tu. Okey, tak apalah. So Samsuri ni dilihat sebagai yalah hanya sekadar untuk pemanas bangku saja. The next one, the real team, kalau betul-betul, dan saya dah cakap benda ni, saya adalah antara orang yang awal sekali cakap, gabungan perlu dibuat di antara PAS dan juga UMNO. Sekarang ada Berjasa, kalau jadi Berjasa ni. So Berjasa ni dia akan jadi perekat dan dia akan buat satu ketumbukan yang dinamakan Muafakat Nasional ke apa ke something, satu gabungan baru di antara PAS, UMNO dan juga Berjasa ni. Bersatu kalau dia nak join, good and dandy. Tapi kalau dia tak nak join, dia nak bersama dengan PKR, terpulang kepada dia. Kan? Terpulang kepada dia. So, Muhyiddin Yassin is not going to be long. Dia takkan lama. So, lepas ini, kita akan nampak tussle of power, kita kata, di mana Azmin akan mula naik. Dan akhirnya dia akan jadi presiden kepada Bersatu.
presiden kepada Bersatu sebab dia masih confident bahawa dia boleh menang. Dia boleh jadi boleh menguasai Bersatu ini. Dan saya kata bahawa nasib Anwar Ibrahim selepas ini, this is his last term. Ini term terakhir dia, 3 penggal. 3 penggal, dia tak boleh jadi presiden parti lagi dah. Ini penggal ketiga. Ini dah kira habis last dia. Pemilihan parti the next one adalah selepas PRU iaitu 2028. Paling awal lah. Paling awal 2028 akan berlaku pemilihan parti. Now, kalau Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri, ini kita take into consideration dia tak jadi Perdana Menteri. You know what will happen, tuan-tuan? Kalau dia tak jadi Perdana Menteri, macam saya kata lah, yang the next best person untuk naik jadi presiden kepada PKR adalah Amiruddin Syari. Menteri Besar Selangor untuk naik jadi presiden menggantikan Anwar Ibrahim. Izzah tak boleh, kan? Izzah tak boleh dan siapa lagi yang lain? Saifuddin pun tak boleh, dia bertanding pun kalah, tuan-tuan. Macam mana dia nak jadi presiden parti? Kan dia masuk pilihan raya pun dia kalah. Sekarang ni dihantar ke Kedah untuk menawan Kedah. Tak boleh. Di Kedah dia sendiri ditolak oleh orang Kedah, oleh PKR Kedah tolak dia tau. PKR Kedah pun tolak dia. Majoriti PKR Kedah tolak dia. Walaupun dia kata itu adalah geng baju hitam, geng Farhash dan sebagainya, itu lantak ke orang lah. Kan? Tetapi macam mana dia nak menangkan Kedah? Macam mana dia nak jadi presiden kalau sekiranya Kedah sendiri dia tak boleh nak kuasai? Kita kena faham benda tu. Jadi bila Amir naik jadi presiden nanti, Azmin jadi presiden, korang tak fikir ke bahawa kedua-dua parti ni boleh bergabung? Dan cita-cita mereka adalah untuk mengangkat Azmin jadi Perdana Menteri. Yalah, dia dulu Azmin terciduk dengan tim kami kan, dengan tim kami di dalam Parti Keadilan. Dia keluar daripada Parti Keadilan, so dia masuk parti lain dan dia gunakan vehicle tu untuk buat U-turn jauh, dia U-turn tapi akhirnya dia akan sampai ke destinasi juga. Cuma yang termakan perangkap tu Anwar Ibrahim lah. Kita dulu warning dia 2015 bukan 18 2015 kita warning, tapi masa tu dia dalam penjara. Kami tahu dia dalam penjara, tapi dia dalam penjara pun bukan dia tak dapat info. Banyak benda yang Rafizi sebenarnya orang kata Rafizi buka aib. Dia tu tak buka aib, tuan-tuan. Banyak lagi benda yang dia tak cerita. Info-info yang dihantar ke dalam penjara sebagainya. Banyak lagi dia tak cerita. Azmin Anwar Ibrahim tahu tentang Azmin info-info macam mana dikenakan Kak Wan ni, sebenarnya kita bantu Kak Wan dulu. Sebab tu saya pernah kata, siapa yang ikut live saya lama dia tahulah. Dulu saya pernah kata saya bukan orang Anwar Ibrahim, saya orang Wan Azizah. Politik saya membesar dengan politik Wan, maksudnya saya berada di dalam Parti Keadilan itu dalam ketumbukan Wan Azizah, dan Wan Azizah pada masa itu bagaimana dia kena bully oleh Azmin. Dan siapakah yang membela Wan Azizah sewaktu Anwar dalam penjara, waktu dia dibuli oleh Azmin? Bukannya Samsul Iskandar, itu tim Azmin dahulu. Kan bukannya Nurul Izzah menangis kat bucu, tak boleh nak membela mak dia. Ni muka Rafizi Ramli tu, geng kami lah yang membela dia dahulu. Kan sehingga kita bentuk Invoke pada tahun 2016. Amanah tak payah sembang lah, geng Amanah. Yang mencadangkan untuk parti itu ditubuhkan itu Rafizi Ramli. Sekarang ni bila dah ada kuasa, engkau pula bukan semua orang Amanah tau, ada sebahagian dia. Kau punya lebih sebagai budak-budak muda lah. Kau tak tahu apa yang berlaku. Masa zaman benda tu berlaku, kau orang tak masuk parti. Kau orang politik pun kau orang tak masuk lagi. Waktu kejadian 2015, 2014 take over, Wan Azizah patut jadi Menteri Besar, Azmin sailang pintu belakang, tu semua kau orang tak ada lagi. Kami ada dalam tasa, dalam gaduh tersebut tu kami ada. Okey, tak apalah. So kita nampak bahawa akhirnya kita kata dia akan membawa kepada satu gabungan baru sebelah PKR Bersatu ni, dan satu gabungan baru di antara PAS UMNO Berjasa ni. It's two coalition. Ini kemungkinan lah, saya tak kata saya tahu semua kan, tapi kalau looking logically lah, kalau kita fikir secara logiknya, Azmin lepas ni nak pergi ke mana? Kita kena faham, Azmin nak pergi ke mana? Kan, PAS nak pergi ke mana? PAS lepas ni ialah 3 pemimpin utama, Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, Haji Hadi Awang. 3-3 ni sama umur. Hadi Awang dengan Muhyiddin Yassin dua-dua sakit tenat sekarang. Bukan sakit tenat, sakit lah kita kata kan. Hamzah survivor, cancer survivor. Muhyiddin Yassin cancer survivor. Hadi Awang sekarang ni penyakit
yang pelbagai, yang sakit dan sebagainya. Tinggal Anwar Ibrahim. So dua ini they gonna go. Dia akan sama ada dia retire ke, kita wallahualam lah, kita tak minta lah kan, tapi meninggal dunia ke, kita tak tahu what will happen dalam the next few years atau mungkin few months time kita kata. Dan saya kata di dalam PAS, kalau meninggal Tuan Guru Haji Hadi Awang, PAS akan berpecah, Samsuri akan in trouble. Sebab dia tak ada protection. The only person yang protect dia sekarang adalah Hadi Awang. He is the only one yang protect Samsuri sekarang ni. Kenapa dia nak protect Samsuri is? Sebab Hadi Awang tak nampak ulama-ulama, ustaz-ustaz PAS yang berkaliber untuk memimpin PAS dan menjadi seseorang yang boleh memacu Terengganu, memacu negeri Terengganu. Dia tak nampak. Ustaz-ustaz ni sorry to say lah. Yelah, bab agama kau pandai lah. Tapi bab mentadbir kau tak reti. Kau tak pandai bab mentadbir ni. Tak pandai. Boleh lah nak jadi exco, nak jadi ketua kampung tu boleh lah. Tok Imam, Tok Siak boleh lah. Mabot tu boleh lah. Tapi nak jadi menteri besar, nak jadi pengarah JLC, chairman JLC, chairman tu, chairman ni, corporate punya, corporate world, that is not your world lah. Kan, kita kena faham setiap manusia tu ada speciality dia. Tak semestinya kita ni pandai Al-Quran, pandai hadis, therefore kita pandai dalam mentadbiran. Tak. Even Nabi pun ada kenal sebenarnya tu.